Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka bercakap benar dengan Nabi, mereka tak bohong, mereka tidak buat cerita dengan alasan-alasan yang palsu, mereka cakap benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka keluar sehingga menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Maka Ka'ab dan dua orang lagi sahabat dia jadi sahabat tu, pertama sahabat Nabi betul, kedua jadi sahabat, pasal tiga-tiga kena tindakan yang sama, iaitulah Murarah Ibn Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Kedua-duanya termasuk Ka'ab, tiga orang, dia ambil tindakan oleh Nabi dengan memulaukan mereka. Nabi bagi arahan supaya tak boleh orang ramai bersembang, bercakap, bahkan tak menjawab salam mereka. Berat tu. Perkara ini berlangsung sehingga 50 hari. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, kalau mereka tiga-tiga tahu bahawasanya benda ni nak berlangsung sampai 50 hari, tak apa. Tak apalah, kita tunggulah ya, lagi 20, 30, 20, 15. Tapi dia tak tahu. Nabi kata pulau sampai bila, tak habaq. Kita apabila dikenakan satu ujian oleh Allah, kita tak tahu berapa lama ujian tu kita nak kena. Kalau kita tahu bahawasanya ujian ni pada satu tarikh ataupun satu tarikh tertentu akan berakhir, taklah berapa beban. Tak apalah, kita kata sabarlah, 2 bulan ni, lepas 2 bulan ni habislah. Tapi ujian yang Allah kenakan, yang menjadi tekanan kepada kita ialah kerana kita tak tahu dia nak berakhir bila. Entah berakhir ke entah tidak. Demikianlah nasib Ka'ab dan dua-dua sahabat dia, Murarah Ibn Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, apabila Nabi sebagai ketua negara. Ni Nabi sebagai ketua negara. Tuan-tuan sebagai orang biasa tak boleh ambil tindakan pula orang. Yang ni tindakan politik, tindakan siasah yang boleh dibuat oleh kepimpinan Islam sebagai pengajaran kepada orang yang melanggar peraturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ka'ab, fashtanaban nasu aw qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard fama hiya bil ardi allati a'rif. Kata Ka'ab, maka orang ramai pun meninggalkan kami, tak bergaul dengan kami, menjauhkan dari kami, sehingga mereka semua berubah bagi kami. Berubah ni maksud dia, kalau hari tu kemarin ni kawan, hari ni jadi macam tak kawan dah. Kemarin ni duk baik-baik ada, hari ni tak ada. Kemarin ni rapik baik, minggu lepas baik, hari ni semua tak mau bercakap. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard, hinggalah aku rasa pelik, rasa lain sangatlah bumi Madinah ni. Fama hiya bil ardil lati a'rifu, fama hiya bil ardil lati a'rif, tidaklah lagi Madinah ini seperti mana tempat yang aku tahu sebelum ni. Sebelum ni seronok, pergi mana-mana dah jadi negara Islam, kekuatan Islam, sahabat-sahabat, kasih sayang, ukhuwah, cinta mencintai antara satu sama lain, seronok. Tapi hari ni jadi lain, mereka semua tak bercakap.